Kita mulakan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Yang dikasihi Ustaz Arun, seluruh ahli keluarga, Ustaz Asbi, Tuan Haji Hussein, khususnya sahabat-sahabat muslimin dan muslimat istilah jemaah utama Allah yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita rafakkan lagi syukur pada Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini kita langsungkan lagi ibadah kita pada jihad ilmu untuk kita membetulkan amalan ibadah kita dan untuk kita membuat persiapan dan bekalan untuk kehidupan akhirat, kehidupan sebenar. Maka antaranya ialah dengan kita memperbetulkan amalan, menerusi ilmu-ilmu yang dibentangkan Allah Ta'ala, sama ada menerusi Al-Quran, hadis dan juga bantuan bimbingan alim ulama yang memahami Quran dan juga hadis. Bagaimana yang kita jadikan sekarang ini kitab Tanbihul Ghafilin sebagai asas kepada bimbingan itu. Untuk itu, tuan-tuan sekalian, sebagaimana biasa ingatan kita lillahi ta'ala kan pada lintasan hati kita, supaya apa yang kita lakukan ini diterima di sisi Allah sebagai amal soleh, dan sedikit masa yang kita peruntukkan besar di sisi Allah Ta'ala. Begitu juga sekejap masa yang kita berikan ini menjadi panjang di sisi Allah Ta'ala dengan keikhlasan dan juga kebenaran niat yang ada pada diri kita masing-masing. Cuma sebagaimana ingatan kita biasa, iaitulah jangan sampai kita melepaskan peluang ibadah menerusi niat. Ibadah menerusi niat, iaitulah dengan cara kita memuatkan sebanyak-banyak mungkin niat ketaatan pada keberadaan kita ini, supaya kita mendapat impak positif yang lebih besar, yang lebih kita kata mengoptimalkan, menggunakan keuntungan ibadah niat ini sebanyak mungkin. Mudah-mudahan di sisi Allah diterima. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dikasihi sekalian, pada pagi hari ini kita langsungkan lagi perbincangan berasaskan kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan kepada orang-orang yang lalai, Al-Imamul Faqih Abul Lais As-Samarqandi rahmatullahi alaihi wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat besar dunia dan akhirat dengan kitab yang baik ini. Kita berada pada muka surat 117. 117 pada tajuk Taubah, Bab Taubah. Pada perenggan di tengah tu, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat besar dunia dan akhirat dengan kitab yang baik ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap hak harus dikembalikan kepada yang berhak pada hari kiamat, sehingga diberi kesempatan bagi kambing yang tidak bertanduk untuk membalas kambing yang bertanduk untuk menanduknya. Ayat ni yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal apa? Perihal pembalasan di pada mahsyar. Bagaimana Allah Ta'ala antara perkara yang pertama dan paling besar ialah menegakkan balik keadilan di pada mahsyar, terutama bagi orang yang terzalim, yang menjadi mangsa. Termasuklah keadilan itu melibatkan binatang, serangga, burung dan segala makhluk Allah. Itu sifat keadilan Allah
Walaupun makhluk-makhluk itu tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada kesudahan syurga ataupun neraka, tetapi dari sudut sifat keadilan itu Allah tegakkan. Sehingga dalam hadis sahih, Nabi SAW menyebut tentang kambing yang dianiaya di dunia kerana tanduknya tumpul, ketika di dunia disondol, disenggok oleh yang tanduk runcing, maka di akhirat akan diberi peluang untuk membalas. Jadi itu perkara asas yang ada dalam keimanan kita kepada hari akhirat. Iaitulah kita sangat-sangat yakin setiap perbuatan yang dilakukan sekecil-kecil atau sebesar-besar pasti akan ditunaikan, termasuklah urusan-urusan yang melibatkan penganiayaan dan kezaliman. Kerana itu, jika dosaku dengan sesama manusia, maka hendaklah diselesaikan dengan baik di dunia. Adapun dosa antara dia langsung dengan Allah, maka Allah Maha Pengampun lagi memaafkan, asalkan mahu bertaubat. Sebab setiap hak sesama manusia harus dikembalikan. Tak sedap guna perkataan harus ni, baikilah harus tu tukar kepada mesti. Dari atas lagi, tiap hak harus dikembalikan. Tiap hak mesti dikembalikan. Harus ni barang boleh buat, barang boleh tinggal. Tak mahu tiap hak mesti diselesaikan. Setiap hak sesama manusia mesti dikembalikan. Jika tidak dikembalikan di dunia, maka mesti dibayar. Harus tu tukar kepada mesti. Dibayar atau diganti dengan hasanat kebaikan amal yang telah dilakukan pada hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi SAW. Jadi ke atas tu tuan-tuan sekalian, pada hadis ke atas tu, Nabi SAW sebut ad-dawawin salasah tu. Suratan amalan tu ada 3. Ada 3 bentuk suratan amalan, ataupun setengah riwayat sebut kezaliman tu ada 3 sifat. Yang pertama, suratan amalan yang diampunkan Allah, ataupun kezaliman yang Allah ampun. Yang keduanya suratan amalan yang tidak diampunkan Allah. Kezaliman yang tidak diampunkan Allah. Dan yang ketiganya suratan amalan yang tidak ditinggalkan sedikit pun daripadanya. Iaitulah yang ketiga, kezaliman yang Allah tak tinggal, mesti tegakkan, selesaikan, balaskan. Adapun suratan amalan atau kezaliman yang diampunkan Allah urusan kita dengan Allah Ta'ala. Keceroyan ataupun kelalaian kita pada menunaikan hak Allah Ta'ala. Apa dia hak Allah Ta'ala? Ibadah-ibadah wajib lah, hak kena pada kita. Solat, puasa, zakat, haji, zikir, segala benda tu, itu adalah urusan kita dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba solat kita buat tapi ceroi-ceroikan, lalai-lalaikan, tak comel, ada dia punya lompong, sana sini macam-macam, dan urusan-urusan ibadah yang lain yang kita buat tidak sepenuhnya sempurna. Maka itu merujuk kepada hak Allah yang kita kurangkan. Maka di pada mahsyar nanti apa yang patut kita buat? Sebenarnya sebelum sampai ke mahsyar, hak itulah hak perlu kita selidik dulu di dunia ni. Dengan cara kita perkemaskan balik, dengan cara kita bertaubat istighfar. Itu kaedah yang sepatutnya. Tapi katakanlah ada yang terlepas pandang, dibawa sampai ke mahsyar, maka apa jadi kepada suratan amalan tu? Kezaliman yang melibatkan kita pada hak Allah Ta'ala. Maka di situ ada 2 kebarangkalian. Kebarangkalian yang pertama, insya'a yaghfir. Kalau Allah nak, dia akan ampunkan, lepaskan kita. Menerusi sistem apa? Pengampunan, menerusi sistem rahmat, kasihan belas, menerusi sistem redha Allah Ta'ala. Sebab tu benda tu kita nak sangat. Nak redha Tuhan, nak rahmat Tuhan, nak keampunan Allah. Pasal apa? Sebab kod ada. Antara hak Allah Ta'ala, hak kita tak cakna habis. Kita lalai-lalaikan, lompong-lompongkan. Maka kalau Allah nak diampunkan, dan kalau Allah nak diazabkan. Sebab itu ada perbincangan tentang umat Nabi SAW
dia dihumban masuk neraka kan, neraka jahanam. Walaupun itu adalah umat Nabi SAW, itu adalah orang yang dalam dirinya ada la ilaha illallah, tauhidnya tidak rosak. Cuma masalah dia ialah pada bentuk kezaliman yang pertama ini antaranya iaitulah urusan dia pada Allah Ta'ala yang diceraikan, yang tidak dapat redha Allah Ta'ala. Itu yang pertama tuan-tuan sekalian. Yang keduanya suratan amalan ataupun kezaliman yang tidak diampunkan Allah. Yang ni kenyit mata macam mana kat Tuhan, dia tak peduli. Kita duk mengayak Tuhan lagu mana pun, dia tak peduli. Nak kenyit mata kat Tuhan, nak mengayak Tuhan sekarang, bukan di akhirat. Sebelum kita mati. Maka apa bentuk suratan amalan yang Allah tak ampunkan? Tak ada toleransi. Iaitulah melibatkan kezaliman pada akidah. Iaitulah syirik, kufur, mati dalam keadaan tidak bertaubat pada kezaliman itu. Itu zalim yang sangat besar. Sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Luqman. Okey. Luqman kata apa? La bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya anakku sayang, kamu jangan syirikkan Allah. Kerana syirik itu adalah kezaliman yang sangat besar. Sangat besar. Jadi menjadi kecanaan kita, urusan akidah, pastikan betul-betul jangan sampai kita terbolos. Sebab bila melibatkan akidah, tidak ada maaf bagimu. Dan kita bincang bab syirik. Kenapa Allah sampai tak ada toleransi pada syirik ni tuan-tuan sekalian? Ataupun pada kufur? Kerana ia melibatkan ketuhanan. Dia melibatkan ketuhanan. Sifat ketuhanan Allah. Uluhiyah Allah tu. Sebagaimana urusan anak-anak dengan kita mak ayah. Dengan kita mak ayah. Boleh tak kita terima perbuatan derhaka anak-anak pada kita? Macam mana derhaka anak-anak pada kita? Gamak dia menafikan kita sebagai mak bapak. Itu kufur. Itu contoh pada kufur pada Allah. Bagaimana dalam urusan anak-anak dengan kita? Dia tak terima kita mak dia tak terima kita ayah dia. Sebaliknya dia ambil mak ayah lain yang entah dari mana dia jumpa, entah apa cerita yang menyebabkan dia terhutang budi sekejap 2-3 minit. Akhirnya dia isytihar orang tu sebagai mak dia, ayah dia. Hak kita sebenar-benar ni pecah telapak kaki, pecah telapak tangan kita dek kerana nak membesarkan dia. Dia tak peduli, dia kata bukan mak bapak dia. Itu sifat kufur. Yang tu memang besarlah dajalnya. Yang keduanya syirik. Pada contoh pada syirik pada anak-anak. Macam mana kita boleh terima ke tidak apabila anak-anak kita meletakkan kita ni sama banding, sama tara dengan lelaki dan perempuan lain. Dia jumpa lelaki perempuan mana tak, dia rasa syok sikit, rasa terhutang budi sikit, maka dia bagi ketaatan, kepatuhan, walak kepada lelaki perempuan tu macam dia taat dan patuh pada mak ayah dia sendiri. Ataupun dia letak lagi tinggi dia berbanding dengan mak ayah. Kita sebagai mak ayah sebenar, mana boleh. Kita tunjuk paruk kat perut kita ni. Paruk ni melahirkan kamu. Tengok ni, kata cala bala habis tangan kaki ni. Nak membesarkan kamu kan. Ada gambar sana. Ada gambar-gambar yang comel tuan-tuan, kawan-kawan kita tunjuk. Ada satu gambar yang terkesan pada saya. Kawan kita tu dia ambil gambar telapak kaki ayah. Allah tu tak comelnya. Dengan menggerutunya, dengan pecahnya, dengan hitam pelengiknya. Tak comelnya gambar kaki siapa tu. Tapi hak comelnya tulisan di bawah. Tulisan di bawah tu lebih kurang dia kata apa? Pecah dan menggerutunya tapak kaki ayah ni membayangkan pengorbanan mak ayah membesarkan anak. Comel dia punya ayat di bawah tuan-tuan. Tu nak cerita bagaimana kedudukan mak ayah yang tak boleh dinafikan sampai ke tahap kalau anak-anak gamak meletakkan atau mengambil lelaki perempuan lain, mak dia letak pada tahap yang sebanding dengan mak ayah yang sampai berkorban sebegitu rupa, maka itu sangat-sangat zalim. Boleh faham Maka itulah gambaran bagaimana Allah tak boleh terima dan tak boleh ampunkan
dosa dan kesalahan syirik ni. Dan kita belajar bab syirik ni tuan-tuan, antara benda yang sangat-sangat besar di sisi agama ni, apabila manusia meletakkan Allah ni ada anak, kan selalu kita sebut agama Kristian yang sudah diselewengkan itu, agama Islam versi Nabi Isa alaihissalam yang sudah diselewengkan yang hari ini disebut sebagai Kristian, Nasara ataupun Nasrani. Itu sangat-sangat dahsyat kezaliman dan pembohongan yang dilakukan oleh orang Yahudi. Di sebalik kejahatan itu adalah orang Yahudi, tuan-tuan. Saya duk nampak begini, tuan-tuan. Saya duk nampak begini. Ini pandangan peribadi saya, tuan-tuan. Bila kita belajar bab penyelewengan Kristian ni, tuan-tuan, yang buat kerja tu adalah Paulus ataupun Saulus. Saint Paul. Dia ni siapa? Dia ni orang Yahudi. Yang ketika Nabi Isa alaihissalam datang dengan dakwah Islam itu, dia dengan puak-puak dia duduk serang Nabi Isa ni. Macam-macam lah. Macam Nabi SAW kita diserang oleh orang-orang kafir lah. Sirahnya sama. Dituduhnya Nabi Isa pecah belah masyarakat, orang gila, tukang sihir, macam-macam cerita. Diserangnya. Siapa ni? Kumpulan Saulus, Paulus ni. Oh Yahudi. Kenapa? Sebab dia tak boleh terima Nabi Isa datang bawa Islam versi baru. Seperti mana setengah orang tak boleh terima ada kedai lain buka sebelah kedai dia. Dia tak boleh terima. Dengki punya pasal. Padahal sepatutnya bila datang dakwah Nabi Isa, yang lama tu, iaitulah Islam versi Nabi Musa, Taurat tu, kena terima hak baru. Sebab datang baru tu untuk membaiki hak lama. Itu dia punya konsep pengutusan Nabi. Tapi puak-puak ni, dia tak boleh terima. Dia anggap Nabi Isa dan kumpulan dia tu, 12 orang penyokong setia tu, adalah spoiler. Orang kata, kacau daun. Akhirnya itulah cerita dia. Dia serang, dia propagandakan macam-macam. Dan akhirnya, mereka ni godek Maharaja Rom ataupun masuk ikut laluan politik, menuduh ataupun memfitnah kepada Maharaja Rom ni bahawa gerakan Nabi Isa tu adalah gerakan bawah tanah yang nak menggulingkan kuasa Maharaja Rom. Orang politik ni pula Banji, selagi mana tidak melibatkan dia, dia okey-okey saja. Tapi bila melibatkan kedudukan kepentingan politik dia, yang tu tak okey. Jadi Maharaja Rom itulah bila sampai satu tahap mendengar kebarangkalian kedudukan dia pun tergugat, akhirnya apa yang dia buat? Berlakulah apa yang berlaku. Itulah dia hantar tentera yang akhirnya berlakulah peristiwa malam Nabi Isa ditangkap pada mengikut cerita Kristian ataupun kita, Allah angkat naik ke langit. Okey. Lepas tu apa yang berlaku pada Paulus? Lebih kurang 3 tahun lepas tu, tiba-tiba dia datang, dia dakwa, dia bertaubat. Dan dia ni berjumpa dengan Nabi Isa. Nabi Isa hak mati dah tu, ikut fahaman dia lah. Dah mati tu, tiba-tiba Nabi Isa muncul depan mata dia dan lantik dia sebagai reformis, tokoh pembaharu ajaran Nabi Isa. Maka apa yang dia ajar? Tu dia start. Dia mengajar apa? Antara hak paling jahat ialah mengajar Tuhan ni 3. Tuhan ni 3. Syirik. Akidah Trinity. Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu ataupun Tuhan Ruhul Kudus. Dan dia membatalkan sunnah berkhitan. Berkhatan kita kata, berkhitan. Membatalkan. Kemudian ni saya nampak dia membuka keanggotaan, keahlian ajaran Nabi Isa ni kononnya kepada semua kumpulan. Semua bangsa. Padahal sebelum itu ajaran Nabi Isa untuk Bani Israel sahaja. Setiap Rasul dan Nabi ni hanya untuk puak-puak dia saja. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inni bu'aistu li kafatin nas. Itu kelebihan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dakwah yang Allah Taala hantar menerusi Nabi ni, dia terbuka kepada semua orang. Tapi Nabi-Nabi sebelum itu hanya untuk bangsa masing-masing. Tiba-tiba dapat kat Paulus ni,
Dia buka keahlian kepada semua kumpulan. Kat situ saya nampak apa dia kan? Permainan jahat dia ialah nak menjerat, memerangkap semua orang ke dalam kejahatan. Sedangkan dia adalah seorang Yahudi. Barangkali di belakang dia masih setia dengan ajaran Yahudi yang pada faham dia datang menerusi Nabi Musa, dia masih berpegang. Ini pandangan peribadi saya, tuan-tuan. Sebab kita tengok Yahudi ni memang cerita lain. Depan lain, belakang lain. Benda dia buat dengan benda yang sebenar sangat-sangat berbeza. Kaki skamer utama, penipu nombor 1. Ni sehari dua ni tentang ceasefire ni, gencatan senjata. Oh ya Allah, tengah-tengah gencatan senjata, berapa ramai Palestin dibunuh. Beratus orang dibunuh. Tengah gencatan senjata, tak sampai 10 hari lagi. Itu jahat. Urusan dengan Yahudi Zionis ni. Apatah lagi masuk pula fahaman Zionis. Fahaman rasis yang lagi teruk. Jadi saya duk nampak begitu. Kejahatan Paulus ni, dia buka keahlian tu kepada semua. Sebab dia nak jahanamkan semua. Sebab pada pandangan dia orang ni, kita sebenarnya anak ayam. Kita ni binatang, goyim, jentai. Boleh faham tuan-tuan ni? Pandangan peribadi saya tuan-tuan. Sedangkan dia berpegang dengan ajaran Yahudi. Hak pada dia itu hak sebenar. Datang menerusi Nabi Musa. Kandungan kitab Taurat yang gunanya ditukar kepada Talmud sebagaimana yang mereka pegang sekarang. Jadi perkara yang kedua, suratan amalan yang Allah Ta'ala tidak ampunkan walau macam mana pun berlaku, iaitulah melibatkan kezaliman pada kufur, pada syirik terhadap hak Allah Ta'ala. Dan kita faham sangat-sangat kenapa Allah tidak bertolak ansur pada dua jenayah akidah ini. Dengan kita mengambil contoh, kita sebagai mak bapak tak boleh terima anak-anak menderhakai kita pada hak kita sebagai mak bapak. Boleh faham kan? Okey, yang ketiga. Yang ketiga tu apa? Suratan amal yang tidak ditinggalkan sedikit pun daripadanya. Kezaliman yang Allah tak lepas, tak tinggal. Apa kezaliman tu tuan-tuan? Kezaliman melibatkan hak orang lain. Kita buat zalim kepada orang, termasuklah serangga binatang pun dalam Islam ni, sampaikan binatang serangga pun kita ambil cakna. Boleh tak kita pulas telinga anak ayam? Boleh. Jumpa ayam, pulas telinga. Tengok itik sepak punggung. Tak boleh tuan-tuan. Urusan kita dengan agama ni sampai ke binatang pun ada adab kita dengan dia. Kan hadis Nabi SAW sebut aja'usfur ilallah yaumal qiyamah anna hadha qad qatalani wa lam ya'kulni. Seekor burung usfur, burung ciok mengadu depan Allah di pada mahsyar nanti. Ya Allah ni, orang ni, dia ni bunuh aku, tapi dia bukan tujuan untuk makan. Dia bunuh aku, hobi dia je, tabiat dia je. Padahal aku ni dikhidmatkan untuk jadi makanan dia. Tiba-tiba dia bunuh untuk kelanyat, untuk khianat, untuk zalim. Dia mengadu kat Tuhan. Sebab tu, usah ke kita nak tarik pulas telinga orang lain, sesama anak Adam, secara zalim. Nak pulas telinga ayam, binatang itik sekalipun tak boleh. Ini kan pula nak buat naya zalim pada orang. Kita sendiri tuan-tuan, apa perasaan kita? Kalau hak kita diceroboh. Hak kita ceroboh. Kita semua ada hak masing-masing. Ada zon immunity, zon kekebalan. Pada diri kita ni, ada zon kekebalan. Orang tak boleh ceroboh kekebalan pada diri kita. Kebal kita dari sudut darah, kebal kita dari sudut maruah, kebal kita dari sudut harta benda. Fa idza qalu zalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa muru'atahum illa bihaqqi min Allah wa hisabuhum 'ala Allah. Nabi SAW sebut kalau kita ni mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka Allah jamin kita ada zon immunity, kekebalan pada tubuh badan kita ni. Apa dia? Nyawa kita, darah kita, orang tak boleh usik. Begitu juga maruah kita, orang tak boleh ceroboh. Harta benda kita, orang tak boleh nak rompak. Sama. Kita menganggap harta benda dalam Islam macam tak penting. Siapa kata tak penting? Harta benda dalam Islam ni sangat-sangat penting. Cuma orang Islam ni orang yang ajaib kerana dia ada iman. Dalam keadaan harta benda tu sangat penting, tiba-tiba hatinya tidak berbekas dengan harta.
Itu hebat dan ajaibnya orang Islam. Kat mana harta dalam Islam tu penting. Gambaran pentingnya sampai dalam urusan jagaan harta, pada pelaksanaan hukum hudud, ada dua kesalahan yang melibatkan harta yang dijaga oleh hukum hudud. Yang pertama, kesalahan mencuri. Yang kedua, kesalahan merompak. Menunjukkan bahawa penting sangat harta dalam Islam. Okay? Kalau tak ada harta, macam mana nak membangun, macam mana nak membesarkan, nak memajukan negara dan sebagainya, tuan-tuan. Tetapi hebat dan ajaibnya, orang Islam dia tak letak harta dalam hati dia. Hati dia letak keimanan, keyakinan kepada Allah Ta'ala. Jadi kalaulah hak kita diceroboh, sama ada melibatkan tubuh badan kita dianiaya, kita berjalan, tiba-tiba ditahan, tiba-tiba kita dikurung, tanpa ada apa-apa masalah, sebagaimana yang berlaku kepada kawan-kawan kita di Gaza. Kezaliman yang sangat-sangat dahsyat, tuan-tuan. Ditangkap, dikurung dalam penjara tanpa ada salah apa-apa. Berjalan, tapi nak buat macam mana? Hari tu perjalanan dia berada di tempat yang salah pada masa yang salah. Tempat yang salah tu sebab apa? Sebab rupa-rupanya kat situ ada operasi Zionis. Masa yang salah tu bagaimana pula? Rupa-rupanya masa tu Zionis tengah buat operasi. Maka ditangkapnya macam tangkap anak-anak ayam. Tengok kan dalam YouTube, dalam TikTok, anak-anak kecil, Allah, kita ni tak tahulah macam mana nak buat. Menangis kita tengok anak-anak kecil umur 5-6 tahun ni pun dipulah tangan, dibuat naya. Dia hentak kepala, macam-macam. Jadi dalam kes ni ditangkap kawan tu, bila ditanya apa salah saya, diam. Usmut, diam kamu, jangan duk bercakap. Dihumban masuk dalam penjara, ada dia bawa ke mahkamah Yahudi Zionis. Tak ada, diperam dalam penjara. Siang malam tak diketahui siang, tak diketahui malam. Kemudian dianiaya, mata ditutup, tangan diikat di belakang, disuruh untuk duduk dalam keadaan bersujud, berjam-jam, malah berhari-hari. Makanannya tak ada, minumannya tak ada, obat-obatannya tak ada. Kemudian dihempuk lagi, ada seorang tu kan yang umur 28 tahun tu kan, ingat. Bila dia keluar dari penjara, Allahu Akbar ya Rabbi. Dia ditangkap ketika dia masuk ke hospital untuk dapat rawatan. Selepas kaki dia sebelah hancur, kena bom. Masuklah hospital Kamal Adwan tu. Tengah-tengah dia ambil rawatan yang tak serupa rawatan lah. Tiba-tiba hospital tu diserbu dan dia ditangkap oleh Yahudi Zionis ni. Kemudian dia buat apa? Dia hempuk kepala, dia hentak kepala depan belakang sampai buta dua mata. Mata dua-dua buta. Bila dibebaskan penjara baru ni, dalam keadaan kaki sebelah tak ada, kemudian mata dua-dua buta. Dia merayu. Diberikan peluang untuk cari rawatan di luar. Tapi dia berurusan dengan Yahudi Zionis. Jenis manusia hak Nabi kata, ya hafadatal kiradati wal khanazir. Nabi sebut, hei anak cucu babi dan beruk. Itu panggilan Nabi ketika sampai ke kampung Bani Quraizah. Hei anak cucu babi dan beruk. Itu nak cerita teruknya pokok ni punya perangai. Itu juga seorang pemuda yang umur sekitar dalam 20 ke 21 tahun begitu. Comel budak ni, tuan-tuan. Tak ada apa-apa salah, ditangkap masuk dalam penjara dikerak kaki. Tak ada apa-apa masalah, dikerak kaki sebelah. Bila dibebaskan menangis dia, cerita apa yang berlaku. Boleh faham tuan-tuan ni? Jadi orang macam ni, penganiayaan tahap maksima ni, sehingga kan kawan-kawan kita jadi humban masuk dalam penjara. Dia kata apa? Ayat dia. Dia kata, kamu bertemu dengan satu kali kematian. Kami ini berjumpa dengan kematian berpuluh-puluh kali satu hari. Boleh faham tak ayat dia? Kita ni duk takut buat persediaan sekarang ni untuk menghadapi kematian kita. Berapa kali kita mati? Sekali tu je lah. Jadi untuk kita menghadapi mati, kita belajar sakaratul maut bagai kan. Kita buat persediaan macam-macam. Antaranya jaga diri kita jangan nakal-nakal. Sebab antara sebab sakit sakaratul maut itu bertimbun ialah
kerana nakal kita, dosa dan maksiat kita. Itu tak boleh tuan-tuan. Lepas tu kita jaga. Yang rakyat Palestin ni, mereka menghadapi kematian berpuluh-puluh kali satu hari. Hari ni berpuluh kali, besok berpuluh kali, lusa berpuluh kali, sampai mangli tubuh badan mereka. Mangli, jadi macam tak ada apa-apa dah. Tak ada apa-apa respon. Dia punya kepekaan dah. Pasal apa? Teruk sangat. Dalam keadaan dunia mengetahui. Undang-undang dunia ada. Yang kononnya ada United Nations, PBB, ada hak asasi antarabangsa, ada badan yang macam-macam, naik dengan spanduk, naik dengan panji-panji, naik dengan motor, dan slogan masing-masing kononnya untuk kemanusiaan bagai, tapi rupa-rupanya itu semuanya adalah skema-skema Yahudi Zionis berlaku. Jadi kezaliman ini apakah free of charge? Kosong begitu saja, tidak ada pembelaan? Tidak. Yang teraniaya itu adalah hamba Allah. Rakyat Palestin adalah antara orang yang menghafal Quran terbaik di dunia. Dalam dirinya ada Quran, dalam dirinya ada Allah. Baiknya orang Palestin ni, mereka dari sudut percakapan mulut mereka, mereka tak maki orang, mereka tak cakap lucuh, mereka tak cakap benda-benda kotor. Pandangan mata pula mereka jaga, tidak menerobos benda-benda yang karut-marut. Telinga juga mereka kawal, tidak mereka pasang kepada perkataan-perkataan yang teruk. Kemudian tangan kaki mereka tak buat aniaya, tak rompak orang, tak bunuh orang, tak menempeleng menampar orang. Itu keadaan rakyat Palestin. Kemudian tubuh badan mereka, mereka jaga dengan jagaan aurat sepenuhnya. Yang muslimat-muslimat, Allah ya Rabbi, comel-comelnya tuan-tuan. Sebaik aku dah nikah. Comel-comel muslimat tu Kak. Sampai dia punya jagaan afifah dia, kemuliaan maruah dia ni, mana boleh orang sembrono pegang tangan dia, pegang tubuh dia, dia gosok sana sini, boleh tak? Tak, dia seorang perempuan yang afifah, yang tinggi maruah, yang jaga dia punya kehormatan diri. Tiba-tiba semua keindahan yang ada pada diri lelaki dan perempuan Muslim Palestin tu diceroboh. Diceroboh. Apa maksud diceroboh? Mereka dizalimi. Perempuan dia rogol bertalu-talu. Bertalu-talu tengok dalam satu TikTok. Allah ya Rabbi. Tak boleh nak tengok. Macam mana dia giring seorang perempuan muslimah kita ni. Keluar daripada satu tempat yang dia gempur. Kemudian paksa naik terak askar yang tertutup tu. Naik ke atas tu, lepas tu dia giling-giling. Berapa orang naik ke atas. Ambil turn masing-masing. Allah ya Rabbi. Kita dah teringat kerajaan Abbasiyah waktu pemerintah yang terakhir, Al-Mu'tasim yang terakhir kan. Bila dengar berita seorang muslimat di satu wilayah yang menjerit panggil nama, wah Mu'tasimah, wahai Mu'tasimah, tolong aku. Mu'tasim yang ketika itu dalam keadaan lemah dari sudut ketenteraan politik, hantar pasukan untuk melanyuk pok-pok tu. Kumpulan Yahudi yang menganiaya dan menceroboh hak maruah muslimat seorang. Ini bukan seorang. Apa yang dibuat oleh Mu'tasim zaman sekarang ni? Mu'tasim zaman sekarang dia ikut bontok Donald Trump. Gunalah perkataan tu sekali, geram. Tapi geram pun betul perkataan tu, duduk pada tempat dia. Membontoti Yahudi dan Zionis. Malu kita tengok ketua-ketua kerajaan Islam sekarang. Tengok apa yang dibuat oleh Prabowo. Tengok apa yang dibuat oleh Presiden Pakistan. Pakistan pun ya Allah. Dia buat janji kalau ada lagi cadangan untuk penamaan hadiah Nobel keamanan tahun depan, Pakistan akan calonkan lagi sekali Donald Duck, orang yang paling gila di dunia. Padahal baru semalam dia cakap dalam parlimen Knesset Yahudi Israel, apa yang disebut dalam tu? Macam mana dia berbangga dengan Netanyahu yang minta senjata yang dia sendiri pun tak tahu apa jenis senjata tu. Tapi dia ada, mereka ada. Maka mereka hantar. Dan dia puji Netanyahu kerana menggunakan senjata tu dengan baik. Senjata apa digunakan dengan baik tu? Bunuh anak ayam ke? Bunuh umat Islam. Itu perkataan dia sambil ditepuk, puji bukan main lagi, bersorak parlimen Knesset Yahudi Zionis.
Tiba-tiba besok bila berjumpa dengan pemimpin-pemimpin kerajaan Islam, itu jadinya. Masing-masing dengan senyum meleret, bergelak, berketawa, berpeluk, bukan main lagi. Sedangkan orang yang mereka peluk, mereka duk sokong ketika itu adalah punca kepada masalah yang berlaku kepada umat Islam. Mereka adalah syaitan besar sebagai ganti kepada British. Dulu British jadi dalang utama kepada keruntuhan dan kelumpuhan negara Islam. Sekarang berganti tempat dengan Amerika. Tapi malangnya kita umat Islam hilang kita punya panduan. Itu Allah sebut dalam surah An-Nisa. Basyiril munafiqina bi anna lahum azaban alima. Allah kata kamu beri berita gembira kepada puak-puak munafik bahawa mereka disediakan azab yang sangat pedih. Allah guna perkataan munafik. Satu. Yang kedua, Allah guna perkataan apa ni? Kalau kita kata ayat menganjing. Ayat menganjing. Apa yang Allah menganjing pada masalah ni? Allah kata, "Hei kamu orang munafik, ada berita gembira untuk kamu." Apa berita gembira untuk kamu? Azab yang sangat pedih. Basyiril munafiqin. Azab pedih, berita gembira apa? Azab pedih. Itu ayat menganjing. Boleh faham tuan? Istilah kita dakwah sentak. Dakwah sentak. Siapa dia orang munafik? Allazina yattakhizuna al-kafirin min dunil mu'minina awliya. Allazina yattakhizuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin. Iaitulah orang-orang yang mengambil orang-orang kafir sebagai wali selain pada orang-orang mukmin. Orang mukmin ada tapi dia tak percaya. Dia musuhkan yang mukmin tapi dia ambil orang-orang kafir. Maka Allah tanya pada puak-puak ni, ayat taguna indahumul aizah. Apakah kamu semua nak mencari keunggulan, kemuliaan daripada orang kafir? Mu nak cari keunggulan, ketinggian, kemakmuran atau kemajuan tamadun daripada orang kafir? Fa innal aizzata lillahi jami'a. Allah jawab, sedangkan kemuliaan itu duduk di sisi Allah. Yang ayat yang terang berlaku kepada pemimpin-pemimpin sekarang. Yang Allah guna perkataan apa? Munafik. Ini bentuk kezaliman yang berlaku. Sedangkan nyawa Palestin itu sama dengan nilai nyawa kita belaka. Tak ada beza pun. Kita sakit bila kita dicubit, mereka sakit juga. Kita bengang bila kita disindir, dicerca maki, mereka pun sama juga. Mana ada perbezaan mereka dengan kita? Takkan ada nilai kejiwaan yang berbeza. Ini jiwa plastik, ini jiwa tinggi, mana ada sama je nilai kemanusiaan itu. Tapi pandangan dan sistem nilai manusia membeza-bezakan taraf dan kedudukan manusia. Itu teruk dan perkara itu tak boleh dibiarkan berlaku dalam Islam. Maka Allah Ta'ala sediakan satu bentuk peruntukan akhirat kelak. Urusan tu Allah tak lepaskan. Allah tak lepaskan. Boleh faham tuan-tuan ni? Dalam hadis Nabi SAW sebut macam mana? Tengok tuan-tuan ni. Ada hadis Nabi SAW menceritakan kisah yang berlaku di Mahsyar nanti. Dalam kitab Husnuzan billah ta'ala libni Abi ad-Dunya an Abi Hurairah qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin jalisun idh ra'aituhu dhahika hatta badat sanayahu faqila lahu mimma tadhaku ya Rasulullah. Diceritakan oleh Abu Hurairah satu ketika Nabi SAW duduk pada satu tempat. Kemudian Abu Hurairah melihat Nabi ini tiba-tiba ketawa sampai nampak kedua gigi geraham Nabi. Maka ditanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, Tuan ketawa sebab apa tu?" Jarang Nabi ketawa. Nabi biasanya senyum, kan? Yang ni dalam matan ni ketawa. "Tuan ketawa sebab apa?" Maka Nabi sebut, "Rajulani min ummati jasya baina yaday Rabbi azza wa jalla." Ia tentang dua orang lelaki yang berdiri di atas kepala lutut depan Allah azza wa jalla besok di padang mahsyar. Faqala ahaduhuma ya Rabb khuzli mazlimati min akhi. Maka berkata lelaki yang pertama, "Hei Tuhan, selesaikan penganiayaan terhadap diriku. Dia ni menganiaya aku, maka balas balik penganiayaan itu." Faqala Allah Ta'ala inti akhaka mazlimatah. Maka Allah Ta'ala sebut, berikan, tebuskan balik kezaliman kamu
yang kamu lakukan terhadap saudara kamu itu. Faqala ya Rabb, ma baqiya min hasanati min syai'. Maka lelaki yang jahat ni, zalim ni kata, Tuhan, tak ada kebaikan lagi padaku, hak tinggal. Sebab apa? Sebab sebelum ni kebaikan hak ada sikit sebanyak dah dibawa masuk ke kerantung masa-masa dia dah, hak lain-lain tu. Jadi bila nak diadili dalam masalah kezaliman dengan lelaki ni, tak ada benda dah hak tinggal. Tu cerita orang zalim. Dah lah zalim, jahat. Dah lah jahat, tak ada pula bekalan hak cukup untuk bawa hadapi pengadilan di akhirat kelak. Faqala ya Rabb, falyahmin min auzari. Bila dengar macam tu, masa yang teraniaya tu sebut macam mana? Tuhan, kalau dia tak boleh nak tompak kebaikan dia pada aku dek kerana dah habis, kamu ambil keburukan, kejahatan, jenayah, dosa maksiat aku ni, tempek kat akaun dia. Tu dia tuan-tuan ni. Wafadat aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi sebut begini, mengalir air mata Nabi SAW. Ini melibatkan dua orang yang Islam ni tuan-tuan. Bukan kafir. Kafir cerita lain. Ini orang yang masih lagi akidahnya akidah Islam. La ilaha illallah dia tidak rosak. Cuma kezaliman dia kepada saudara dia. Sama ada melibatkan darah, melibatkan harta benda, melibatkan maruah tadi tuan-tuan ni. Maka summa qala inna dhalika al-yawm la yawmun yahtaju an-nasu fihi ila an tuhmal anhum awzaruhum. Kemudian dinyatakan di sini oleh Allah Taala bahawa hari itu adalah hari di mana setiap orang sangat-sangat berhajat jika sekiranya beban kejahatan dosa maksiat yang ditanggung dapat dilepaskan pada orang lain. Kalaulah boleh ada orang yang sanggup terima kejahatan yang aku buat yang tak sempat aku taubat dulu, itulah yang aku nak sangat. Maka di sana ada peruntukan itu. Ada peruntukan di mana dosa dan maksiat kita ada masa boleh orang lain tanggung. Siapa orang tu? Orang yang buat naya pada kita. Yang dia tak boleh nak bagi kebaikan dia pada kita kerana dah habis, maka dia boleh tanggung kejahatan keburukan kita masuk dalam akaun dia. Gitu rupanya tuan-tuan. Lepas tu Imam Hasan Al-Basri, kalau orang cerita kat dia dianiaya, dia ngumpat, dia difitnah, dia kata apa? Selamat datang kepada pahala yang tak perlu aku berpenat lelah. Yang aku tak perlu takut sama ada Allah terima ke tidak, terima ke tidak. Yang tu pasti dah terima. Pahala apa tu? Pahala zalim orang pada kita. Boleh faham tuan-tuan? Kalau macam tu seronok pula kena zalim ni. Jangan. Zalim tu beban. Summa qala Allah Ta'ala li talibi haqqi. Kemudian Allah Ta'ala menyebut lagi kepada orang yang menuntut hak dia tadi. Irfa' basarak fanzur ilal jinan. Kamu angkat kepala kamu. Tengok, pandang kepada syurga atas kepala. Syurga atas kepala tu, pandang. Farafa'a basarahu fara'a ma'ajabahu minal khair wan ni'mah. Lantas orang yang teraniaya yang menuntut hak tadi, dia pandanglah ke atas, tengok terkejut dia. Bukaan syurga atas kepala dia penuh dengan keindahan dan nikmat. Dia tengok dengan mata kepala dia sendiri. Faqal liman hadza ya Rabb. Maka dia sebut, dia tanya Allah, siapakah pemilik tempat itu wahai Tuhan? Maka jawab Allah, liman a'tani samanah. Siapa yang boleh membayar harga dia? Maka syurga itu adalah hak kepada orang yang ada duit nak bayar. Maka dia tanya lagi, wa man yamliku samana zalik. Siapa yang ada keupayaan duit nak bayar harga syurga tu ya Tuhan? Maka jawab Allah, anta, kamu yang ada duit untuk bayar, yang ada kekuatan itu. Maka jawab dia, amma izan, macam mana? Aku nak bayar macam mana? Maka jawab Allah Ta'ala, bi'afwika an akhi. Iaitulah harga yang kamu ada untuk bayar syurga ke atas ni adalah dengan kamu memberi keampunan, kemaafan kepada saudara kamu yang menganiaya kamu. Maka dia jawab apa? Ya Rabb fa inni qad afautu anhu. Ya Tuhan, aku dah lama dah aku ampunkan dia. Bila dah begitu tuan-tuan, dia kata lama dah aku dah ampunkan dia. Pasal apa?
Rupa-rupanya itu syarat nak dapat syurga ke atas. Maka berkata Allah Ta'ala, khudh biyadi akhik. Maka kamu nak masuk syurga tu, kamu tarik tangan saudara kamu sekali. Fa'adkhalahul jannah. Dan tas kedua-duanya dimasukkan ke dalam syurga Allah Ta'ala. Itu satu riwayat yang menyebabkan Nabi gelak sampai nampak kedua geraham Nabi. Nampak gelak. Pasal apa? Iaitulah asal-asal dalam keadaan yang kritikal, sangat-sangat rumit, tiba-tiba happy ending. Kesudahannya gembira, iaitulah dua-dua masuk syurga. Tapi tuan-tuan, riwayat ini kita jangan letak kat depan. Selalu kita sebut ada riwayat-riwayat yang bila kita dengar jangan letak sebagai satu kaedah umum. Tapi ini adalah special case kita kata. Iaitulah urusan-urusan yang bersifat janggal. Okay? Untuk kita faham bahawa walaupun keras pengadilan Allah, Allah tak akan lepaskan walau satu sisa sedikit pun tentang kezaliman ini. Tapi di sana ada sifat rahmat Allah. Bagaimana sifat rahmat Allah tu berlaku? Antaranya riwayat kita baca ni. Ada kisah bagaimana orang yang teraniaya dengan menganiaya, orang yang dizalimi dan penzalim, dua-dua sekali dibawa masuk ke dalam syurga. Ada kes yang begitu. Supaya kod ada di antara kita yang berada pada posisi buat zalim kat orang. Maka di sana masih ada harapan pada kita bila kita mendengar cerita-cerita rahmat Allah sebegitu. Sedangkan di akhirat adalah masa di mana Allah membuka pintu rahmat seluas-luasnya, sebesar-besarnya. Tuan-tuan ni antara benda baik. Cuma kita nak sebut asas kepada keadilan sebarang kesalahan yang melibatkan kezaliman, sama ada pada darah saudara, maruah saudara, harta benda saudara, tidak akan ditinggalkan Allah. La yajrukuhu Rabbi, Tuhan kita takkan tinggalkan. Akan pasti ditegakkan. Maka disitulah kita faham apa yang berlaku di Palestin hari ini. Tunggu masa. Tunggu masa. Allah Ta'ala tidak akan lepaskan setiap kezaliman. Kerana kezaliman itu sangat-sangat dituntut oleh mangsa yang dizalimi. Yang keduanya, beraninya orang-orang yang menzalimi orang lain. Sebab dia buat satu bentuk jenayah yang Allah pun tak buat pada makhluk dia. Boleh faham tuan-tuan? Allah pun tak buat. Dalam hadis Qudsi, hadis sahih, Nabi SAW sebut macam mana? Allah berkata, Inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman alaikum fala tuzalimu. Aku dah haramkan zalim itu pada diriku, maka aku jadikan dia juga haram kepada kamu semua. Jangan kamu zalim. Tiba-tiba berani mati sungguh puak-puak ni. Benda yang sudah diletakkan sebagai garis sempadan, jangan buat. Sanggup mereka buat. Itu sebab mereka buat dalam keadaan mereka sendiri tahu benda itu salah. Kerana itu apabila nak dipanggil kepada kematian, puak-puak pun zalim ni sangat takut untuk mati. Kenapa? Bima kasabat aidihim, kerana perbuatan yang telah mereka lakukan kepada orang lain. Pembunuhan yang dilakukan. Sedangkan pembunuhan itu adalah antara jenayah kezaliman yang sangat dahsyat. Sangat besar. Hadis Nabi SAW sebut macam mana? La zawalud dunya ahwanu ala Allah Ta'ala bin qatli mu'min bi ghairi haqqin. Lebih baik hilang dunia di sisi Allah Ta'ala daripada kamu bunuh seorang mukmin tanpa hak. Bunuh secara zalim. Perbuatan membunuh seorang Muslim secara zalim, tanpa hak tadi, tanpa kebenaran oleh Islam, sangat besar jenayah tu di sisi Allah. Lebih baik hilang dunia ni daripada perbuatan jenayah tu. Puak-puak pun zalim ni, dia bukan bunuh seorang, dua. Boleh faham tuan-tuan ni? Itu dalam renungan kita pada apa yang berlaku di peringkat sejagat, peringkat dunia melibatkan kezaliman terhadap rakyat Palestin. Lepas tu kita kata sabarlah kepada mereka yang teraniaya itu. Pada masa yang sama kita di sini kena cari jalan untuk membantu mereka.
Sebab derita mereka adalah ujian kita. Bukan derita mereka punya pasal. Tidak. Itu adalah ujian kita. Banyak kali kita sebut tentang ingatan Allah dalam surah An-Nisa. Kenapa kamu tidak mau berjihad sedangkan orang-orang yang lemah di kalangan lelaki, perempuan, anak-anak menjerit memanggil Allah, ya Allah keluarkan kami daripada negeri yang menzalimi kami. Jadikan dari sisi kamu wali untuk membantu kami. Datangkan bantuan dari sisi kamu. Maka itu adalah perkataan yang Allah wartakan dalam Quran 1400 tahun dulu yang hari ini benar-benar mengenai derita di Palestin, Gaza. Sekira-kiranya gambaran lelaki, perempuan, anak-anak menjerit, minta bantuan, menangis memanggil Allah supaya Allah bantu mereka. Tiba-tiba Allah jawab macam mana? Allah tanya kita, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Awak hang tak pergi berjihad. Kita pula nak berjihad macam mana, tuan-tuan? Yang kawal kontrol kita ni adalah pemimpin-pemimpin. Urusan ni adalah urusan kepimpinan. Seorang ulama dari Mauritius, Muhammad Al-Hasan Ad-Didu, dia sebut ini adalah dosa yang tertanggung pada pemimpin-pemimpin dunia Islam. 57 buah negara, khususnya 22 buah negara Arab. Ini semua dosa mereka. Mereka yang buat keputusan. Kalau mereka sekata, bersatu hati, hari ini juga mereka boleh selesaikan urusan Palestin. Mereka buat macam mana? Dengan menggunakan solidariti, kesatuan ummah, mereka buat hantar tentera pengaman atas nama negara Islam. Ataupun mereka ajar negara-negara kafir dengan sekat aliran minyak. Boleh faham tuan-tuan ni? Tapi tak berlaku. Kenapa tak berlaku? Tadi macam-macam cerita munafik. Hak boleh kita bincangkan kat situ. Jadi kezaliman berterusan di bumi Gaza. Apakah Allah diam? Tak. Innallaha la yumli lizalim. Allah bagi penangguhan pada si zalim. Hatta iza akhazatuhu lam yuflitu. Bila sampai masa Allah menghukum, maka hukuman Allah tidak melepaskan seorang pun. Seorang pun tidak terlepas. Bila masa? Sampai masa Allah menghukum. Sekarang, kenapa tak berlaku? Belum sampai lagi. Boleh faham tuan-tuan? Selalu kita buat contoh, macam kita nak selesaikan urusan kita di pejabat pos. Ada 5-6 keping bil ni, nak bayar ni. Nunggulah kita giliran kita sampai kita mengomel seorang-seorang. Ya Allah, lamanya menunggu. Aku ni pula pegang bil bukan 1-2 sampai 9-10 bil. Jiran sebelah pula tahu kita nak pergi pejabat pos, kirim pula bil dia lagi banyak pada bil kita. Tapi nak ingat berkenan dengan anak dara dia, ambil lah juga. Tolonglah bayar tuan-tuan. Tapi duduk di pejabat pos, tak pagi-pagi tak selesai urusan. Kita duduk mengambil, pukul berapa nak balik ni? Rupa-rupanya lama menunggu. Sebab apa tuan-tuan? Masa belum sampai. Sekali nama kita dipanggil, nombor giliran kita terangkat, kita pergi ke depan, ya Rabbi, tak sampai 5 minit. Selesai urusan tu. Urusan 9-10 bil tu selesai. Bila masa sampai. Maka itulah dia pengadilan Allah. Allah sebut dalam Quran, innallaha syari'ul hisab. Sesungguhnya Allah sangat pantas menghukum, mengira, mengambil peduli tentang tu. Cuma sekarang, la yumli lizzalim. Allah bagi masa untuk puak-puak zalim ni. Faham? Masa penangguhan itu bukan untuk mereka berselesa dan juga meneruskan kezaliman. Sepatutnya masa yang ada penangguhan ini mereka guna untuk muhasabah dan bertaubat kepada Tuhan. Tapi zalim itu zalim, tuan-tuan. Itu dia. Barangkali jahat dia tu sampai tak nampak pintu taubat kerana doa orang-orang yang dizalim. Sampai hati dia jadi keras ke matu dan juga tidak ada cahaya insaf ataupun pintu taubat dia orang tak nampak. Begitu juga kita belajar bab apa? Bab kematian Firaun kan? Kita belajar. Okey? Dalam hadis Hasan tu, hadis Hasan, malaikat Jibril beritahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kalau kamu lihat
ketika Fir'aun menuturkan perkataan taubat tu kan dalam surah Yunus kan, Fir'aun bertaubat kan, hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Apabila sahaja berlaku kelemasan pada Fir'aun, apa yang berlaku pada Fir'aun, dia mengucap tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, wa ana minal muslimin, dan aku jadi dari kalangan orang-orang Islam, orang yang taat tunduk patuh kepada Allah. Surah Yunus ayat 92 tu. Tapi apa yang berlaku tuan-tuan? Di alam roh, malaikat Jibril kata, ketika tu aku ambil lumpur hitam bawah kaki ni, aku sumbat masuk dalam mulut dia. Dalam mulut Fir'aun. Pasal apa? Supaya Allah tak dengar perkataan taubat ni. Maknanya apa tuan-tuan? Kita faham kat sini. Rupanya ada jenis manusia yang malaikat pun tak nak dia ni taubat. Tak nak dia ni dimaafkan Allah. Agak-agak siapa manusia tu? Iaitulah orang yang sebanding dengan Fir'aun. Yang sama nilai, taraf, sama ranking dengan Fir'aun. Maka kita ambil kefahaman daripada hadis tadi. Hadis Hasan riwayat Abu Daud, tak silap saya tuan-tuan. Bagaimana Jibril harap supaya watak Fir'aun ni tidak mendapat kemaafan daripada Allah Ta'ala. Untuk dia berjumpa dengan Allah, bawa kezaliman dia, menganiaya penduduk Mesir ketika pemerintahan dia tuan-tuan. Ada menyekat manusia daripada jalan Allah Ta'ala, jalan kebenaran. Allah bab kezaliman ni. Sian kita tak ada bahasa nak kita luahkan terhadap apa yang berlaku di Palestin. Tapi dalam konteks kehidupan kita sekarang ni pun tuan-tuan sekalian, makin teruk juga kan, macam-macam benda-benda pelik melibatkan masyarakat kita, terutama dunia anak-anak kita. Di sekolah, kes bully, kes bunuh, kes apa lagi tuan-tuan, rogol pun ya Allah. Allah tak sampai kita nak fikir. Jadi kita sebagai generasi warga-warga tua ni, kita fikirlah apa sebenarnya berlaku. Apakah Allah tarik rahmat kasih sayang daripada masyarakat kita? Faham kita begitulah. Allah tarik rahmat kasih sayang keberkatan tuan-tuan, sehingga kan dah hilang rahmat antara A kepada B, B kepada C ni. Dan Allah datangkan satu bentuk rasa ganas samsing dalam jiwa anak-anak kecil kita sampai ke tahap melakukan pembunuhan. Pada masa yang sama kita faham juga tentang talbisu iblis, perangkat si iblis. Iblis menyerang ni tak kira mangsa tuan-tuan. Setan dia arahkan, operasi diorang diarahkan oleh iblis. Ni tak kira mangsa. Dia tak kira ni eloklah kita serang goda dia sampai terpeliok. Tak, sampai anak-anak kecil pun digoda. Dia goda. Kalaulah orang tua ni barangkali kita faham ada kematangan dia juga. Nak ambil satu-satu tindakan tu, fikir juga apa akan berlaku. Tapi anak-anak kecil yang usia dalam 6-7 tahun, apa sangat mereka faham tentang kematangan tadi. Apa yang ada, geram je lah tuan-tuan. Marah, geram. Campur dengan kejahilan dalam diri. Ada pisau-pisau lah dia rodoknya. Dia yang berlaku kan. Hari Rabu kemarin, keputusan Mahkamah Tinggi di Kelang kan, menghukum gantung sampai mati. Ni lelaki yang terlibat dengan pembunuhan awek dia dulu. Ingat tak tuan-tuan? 2 tahun lepas, 2023. Kes yang berlaku di mana? Sungai Besar kan? Sungai Besar. 2 tahun lepas. Lepas daripada Hari Raya. Yang Pak Wer ni dengar cerita awek dia dah mengandung 4 bulan. Dan ditunjukkan gambar scan dalam perut. Ada bayi yang dah hidup bergerak-gerak. Maka dengar ceritanya laporan sampai. Maknya tak suka. Mak dia minta supaya gadis tu gugurkan kandungan. Jadi malam hari tu bawalah girlfriend ni untuk bincang. Bincang tempat biasa mereka jumpa. Dalam belukar. Tepi jalan juga. Bukan dalam sangat dekat. Tepi jalan di Sungai Besar tu. Akhirnya berlaku pergaduhan. Si perempuan tu tak nak untuk gugurkan kandungan. Maka dia buat macam mana? Dia hempuk kepala dengan kayu. Kayu dia bawa sekali. Dia hempuk kepala, dia keluarkan pisau, ditorehnya. Toreh telapak tangan, toreh. Robekkan perut, keluarkan janin. Itu yang dahsyat pada manusia yang dihantui iblis setan.
Dikeluarkan janin, lepas tu apa yang berlaku? Dibakarnya. Bakar malam tu 10.30 dia bakar dalam semak tu. Kemudian pagi besok dia datang, dia repeat balik, ulang balik bakar. Pukul 7.30 pagi. Kalau ikut laporan forensik PDRM, kematian perempuan tu akibat kebakaran berganda. Maknanya kita faham, budak tu mati pagi tu, bukan malam. Malam ke pagi masih bernyawa. Allah derita sungguhlah kawan tu. Perut pun terburai, habis. Saya ingat lagi, waktu mula-mula dia bawa ke mahkamah majisteri untuk dapat perintah reman, yang duk kawal dia tu komando PDRM. Komando lengkap dengan pakaian komando. Maknanya kes tu serius gila. Padahal budak je pun, umur 20 tahun ketika dia buat kejahatan tu. Yang awet tu umur 21 tahun, anak yatim piatu. Anak yatim piatu. Itu yang berlaku. Kemudian media melaporkan ketika polis tangkap dia tengah hari kejadian tu, pagi dapat laporan daripada orang kampung, kemudian tengah hari itu pergi nak kutip budak tu, dia duduk dalam rumah, tengok polis datang, sengih-sengih. Nampak penuh tak faham kesan perbuatan dia. Tahun 2023. Saya duk tunggu juga. Kes ni memang saya duk ikut tuan-tuan sekalian. Tahun 2023 juga tak silap saya, undang-undang di Malaysia ni dia bagi pilihan kepada pelaksanaan hukuman gantung sampai mati. Sebelum ni, pelaksanaan hukuman mati mandatori, tak ada pilihan kedua. Tapi tak silap Ogos 2023 tu diluluskan pilihan kedua, iaitulah ada pilihan kepada pelaksanaan hukum gantung sampai mati, iaitulah penjara seumur hidup. Iaitulah minimal 30 tahun, maksimum 40 tahun, campur sebatan 13 kali. Itu pilihan kedua. Jadi dia fikir-fikir barangkali budak ni, kalau tengok jenayah dia tu memang sadis, tapi tengok kepada umur dia dan pengalaman dia, barangkali hakim terasa nak bagi kelonggaran kot. Tak tengok dia ni baru umur 20 tahun. Orang Terengganu kata tak mayik lagi nampak gayanya. Tak mayik tu, tak mayik, memayis. Tak matang sangat-sangat tak. Dia fikir begitulah. Tiba-tiba hari Rabu kemarin, keputusan Mahkamah Tinggi Kelang kata gantung sampai mati. Sebab apa? Dahsyat. Dahsyat. Diburainya perut 2 kali bakar. Malam dengan siang. Allahu Akbar. Tapi laluan dia tu ada lagi 2 proses kan. Proses rayuan di Mahkamah Rayuan dan proses bicara balik selepas itu di Mahkamah Persekutuan. Dan proses yang terakhir pengampunan diraja. Tapi dia punya kes sangat-sangat dahsyat. Itu melibatkan kezaliman tuan-tuan. Ada masa tak lagi tuan-tuan Sinilah kot untuk yang ni. Lepas ni panjang umur, ada jodoh keizinan Allah Ta'ala, kita bincang sikit. Apakah si pembunuh tidak ada laluan taubat? Kita bincang bab taubat kan? Kita cuba bincang macam mana pembunuh ni boleh taubat ke tidak? Itu terus je Buku kedua nantilah terus je lah Okay, alang-alang kita duk bincang pasal taubat dan bincang tentang pembunuh ni. Pembunuh ni macam mana cara dia nak menyelesaikan masalah dia? Kalaulah ada di antara ahli keluarga kita, wala'iyadzabillah tuan-tuan, tiba-tiba diuji dengan kesalahan yang sangat-sangat dahsyat. Ingat tuan-tuan, jenayah membunuh ni dalam himpunan 70 dosa besar, aliran Imam Az-Zahabi letak pada jenayah kesalahan nombor 2 selepas syirik. Kesalahan nombor 2. Dan dahsyat tak dahsyat kesalahan ni, dalam satu hadis Nabi SAW sebut, selagi mana tidak melibatkan darah yang ditumpahkan, maka kamu akan melihat tasamuh ataupun kelonggaran dalam agama. Selagi mana tidak melibatkan titisan darah. Tapi bila melibatkan titisan darah, pembunuhan, seolah-olah jalan tertutup di hadapan mata. Tak ada laluan keluar. Macam kita, saya buat analogi mudah begini kan. Saya keluar semayang subuh, tinggal handphone. Balik-balik tengok handphone saya sampai 50 miss call. Pagi hari tuan-tuan.
Balik dari semain subuh, katakan sampai di rumah pukul 7. Ataupun ambil awal sikit lah, 6.30. Bagi ria sikit. 6.30. Balik ke rumah, tengok 50 miss call. Apa rasa saya ketika tu? Tengok nombor, wah, adik aku ataupun abang aku ni. Abang aku. Apa pandangan pertama kita sampai 50 miss call? Sudah tentu masalah besar. Pagi-pagi buta. 50 kali nak bercakap dengan kita. Maka kita pun segera telefon dia balik. Bang, ada apa bang? Dia jawab dengan suara dia kita dengar. Mat, datang mat. Tolong aku mat. Dah makin suspend kita. Start motor, start kereta. Pergilah ke rumah dia. Jauh-jauh lah tuan-tuan. Sampai di rumah. Tengok dia ni dalam keadaan terjelepok dengan berpeluh-peluh. Menggigil tubuh badan. Dia kata apa? Mat, aku dah bunuh orang. Apa rasa kita ketika tu? Dengan kita rasa lembek lontai nak jatuh. Pasal apa? Perkataan aku bunuh orang tu, kita nampak gelap. Tak ada laluan untuk keluar. Bunuh orang. Boleh faham tuan-tuan? Kalau dia kata, Mat, aku rompak bank. Bagi 2 boleh. Mat, aku rogu anak dara orang. Tak ada masalah. Kita hantar rombongan. Hantar mengemas. Tapi yang ni dia kata, Mat, aku bunuh orang. La ilaha illallah. Sebab tu hadis Nabi kata, La tazalul mu'min ala fasihatin min dini ma lam yusib bidami. Selagi mana tidak melibatkan tumpahan darah, maka akan ada laluan toleransi. Tapi bila melibatkan pembunuhan, gelap gambar. Faham pun tak? Dibuat dengan dosa pembunuhan ini. Dalam Islam tuan-tuan, ada 2 pandangan utama tentang dosa pembunuhan ini. Yang pertamanya kata tidak ada jalan taubat kepada orang yang membunuh. Taubat seorang pembunuh tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini pandangan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan aliran mazhab aliran Ibnu Abbas. Tak terima. Sebab apa? Sebab ancaman Allah yang kita baca dalam bab ni, surah An-Nisa ayat 93. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya ialah neraka jahanam kekal. Kekal, satu. Yang kedua, ghadiballahu 'alaihi, Allah murka kat dia. Yang ketiga, Allah laknat dia. Yang keempat, Allah sediakan azab yang sangat besar kepada dia. 4 azab kepada pembunuh orang mukmin secara sengaja. Laknat ni maknanya Allah putuskan rahmat kasihan belas. Tak ada nilai lah tuan-tuan. Orang yang diputus rahmat, samalah jadi iblis. Sebab iblis tu adalah makhluk Allah yang diputuskan rahmat. Boleh faham tuan-tuan ni? Tak ada nilai. Nak harap siapa lagi? Kalau bukan Allah, itu adalah rumah Allah, majlis Allah. Ownership ni adalah Allah Ta'ala. Yang telah hari akhirat kelak. Sebab tu aliran Ibn Abbas kata tidak ada maaf bagimu. Bunuh seorang mukmin dengan sengaja tuan-tuan. Kemudian pandangan yang kedua, jumhur ulama kata boleh, kerana ada ayat dalam surah Az-Zumar. Allah sebut ayat ni, selalu kita ulang tuan-tuan, ayat sangat-sangat besar nilai dan jaminan motivasi yang datang kepada kita pun akan semakin bernyala-nyala bila kita kembali pada ayat ni. Surah Az-Zumar ayat 53. Allah kata apa? Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah ya Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas ke atas dirinya. Maknanya apa? Dalam ayat ni tuan-tuan, Allah suruh Nabi SAW beritahu kepada orang yang terlajak melampaui batas. Siapa dia orang yang terlajak melampaui batas ni? Penzalim-penzalim. Sampai ke tahap pembunuh-pembunuh. Kamu sudah terlalu lajak. You are too much already. Sangat-sangat dahsyat. Sangat-sangat melampau. Tapi pada orang yang melampau ini, Allah seru mereka dengan perkataan apa? Ibadi. Apa maksud ibadi? Hamba-hambaku. Apa maknanya? Allah tak buang orang tu daripada kalangan hamba Allah. Maknanya apa? Rahmat Allah masih terbuka
Walaupun orang tu melakukan kesalahan yang sangat luar biasa, termasuk jenayah pembunuhan. Boleh faham tuan-tuan ni? Kemudian, la taqnatu min rahmatillah, kamu jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Sampai ke orang mukmin ni tuan-tuan, selagi mana ada masa walau satu saat, maka dia tidak berputus asa. Boleh faham? Satu saat tu boleh merubah kehidupan dunia dan akhirat dia. Dengan satu saat, orang mukmin tidak diajar untuk kecewa dan berputus asa. Itu nilai rahmat Allah Ta'ala. Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Ini penting. Sesungguhnya Allah akan sentiasa mengampunkan kesalahan semua sekali, jami'ah. Termasuklah kesalahan pembunuhan. Ini pandangan golongan jumhur yang mengatakan pembunuhan masih lagi berada di bawah keampunan dan rahmat kasih sayang Allah. Cuma bagaimana nak taubat tuan-tuan ni? Apabila berlaku pembunuhan tuan-tuan, maka si pembunuh ni dia buat salah kepada 3 kumpulan. Biasanya kita ni ada masa kesalahan kita pada 1 saja. Ada masa 2 dan ada masa 3. 3 ni memang lajak sangatlah tuan-tuan. Kesalahan kita melibatkan satu pihak, iaitulah apabila kita ceraikan hak Allah Ta'ala. Contoh ibadah solat. Bila kita ceraikan kat situ, kita berurusan dengan Allah. Salah kita dengan Allah. Maka bila salah dengan Allah, apa yang patut dibuat? Taubat. Istighfar. Boleh faham tuan-tuan? Lepas tu, mazhab Sufyan As-Sauri menganggap dosa besar adalah dosa sesama kita, anak Adam. Dosa kecil kita dengan Allah. Pasal apa dosa kecil kita dengan Allah? Bila melibatkan Allah, kamu taubat, kamu istighfar, Allah janji akan ampunkan. Walaupun dosa itu sebesar mana sekalipun. Sampai ke besar bunuh 100 orang tu kan. Dalam hadis sahih tu kan, Sahih Muslim. 100 orang dia bunuh, tapi dia bertaubat dengan ikhlas, maka Allah tetap ampunkan dosa tu. Itu aliran Sufyan As-Sauri. Tentang ni, tapi kita dosa besar, dosa kecil dah kita bincang tuan-tuan ni. Yang kedua, dosa kita dengan Allah dan sesama anak Adam. Itu dosa apa? Kesalahan mencuri, kesalahan mengumpat. Kita buat salah dengan si A, mengumpat dia, dan kesalahan kita langgar perintah Tuhan. Dengan Tuhan kita bertaubat, dengan orang tu kita minta maaf. 2. Yang ketiga, kesalahan dengan Allah, kesalahan dengan orang yang kita buat salah, dan kesalahan dengan orang yang ada hubungan dengan orang yang kita buat salah. Apa kesalahan tu? Pembunuhan. Bila membunuh, ditambah satu lagi pihak, iaitulah waris darah si mati. Itu yang berat pada kesalahan pembunuhan. Bukan setakat dengan Allah, dengan mangsa yang dibunuh, termasuk waris darah si mati. Kerana mangsa yang dibunuh, dia adalah seorang bapa pada anak-anak yang mengharapkan kasih sayang dan sokongan kehidupan. Orang yang dibunuh adalah suami yang isterinya sangat-sangat bergantung hidup. Adalah seorang anak yang mak ayah ketuaan sangat-sangat bergantung kepada anak-anak punya bantuan. Maka kezaliman itu berganda melibatkan waris darah semati. Faham macam mana nak buat tuan-tuan ni? Dalam masalah ni tuan-tuan, ada perbezaan pembunuhan. Ada pembunuhan yang disebut sebagai pembunuhan sengaja, pembunuhan macam sengaja, dan pembunuhan tersalah. Pembunuhan sengaja ni pembunuhan macam mana tuan-tuan? Orang membunuh dengan niat dan dengan senjata yang membunuh. Faham tak tuan-tuan ni? Memang budak tu dia masuk ke sekolah pagi tu memang niat dia nak bunuh perempuan yang dia target tu. Pasal apa? Pasal dia bawa senjata Rambo tu. Pisau dia bawa daripada luar lagi. Kemudian dia tunggu perempuan tu masuk tandas. Lepas tu bila perempuan kunci daripada dalam nak selesaikan hajat dia, dia panjat ke atas. Dia panjat ke atas, dia terjun ke atas, kemudian dia tikam sampai mak dia kata bukan 50 kali. Berapa kali mak dia kata? 200 kali. Mak dia kata. Stabbing for 200 times. 200 kali. Sampai begitu. Mak dia sebut. Yang netizen sebut dalam media-media ni 50 kali dia kata. Anak aku 200 kali. Allah. Kita pula 200 kali. Hancur budak tu. Nak ceritanya, memang dia ada niat dan dia bawa senjata membunuh. Maka pembunuhan sebegini disebut
Al-qatlu bil amdi, pembunuhan dengan sengaja. Yang kedua, yang macam sengaja. Macam sengaja, syibih bil amdi. Macam mana tu? Dia ada niat membunuh, tapi senjata yang digunakan untuk membunuh tak logik boleh membunuh. Tiba-tiba terbunuh sungguh pagi itu. Maka macam sengaja. Contoh, dia guna tisu. Dia sumbat masuk dalam mulut kawan tu. Padahal sumbat mulut, hidung masih terbuka, telinga masih terbuka. Tapi hari tu nak jadi gerah, mati kawan tu. Maka dia dicas sebagai pembunuhan hampir sengaja. Dalam kitab fiqh dia buat contoh apa? Ditolaknya seorang tu masuk air, mati. Padahal yang mati lemas dalam air itu siapa? Jurulatih sukan Olimpik Malaysia. Malaysia masuk Olimpik ke? Saya reka ke tuan-tuan. Jurulatih sukan renang. Logik akal kata dia mati lemas tak? Logik akal kata air tu macam dia tu macam itik dalam air. Dia coach. Nah, macam itik. Tapi nak jadi cerita, pagi tu bila dia tolak, mati. Bobok semua dia dalam tu. Mati lemas. Itu syabih bil amdi. Dan yang ketiganya, pembunuhan tersilap. Orang tu tak ada niat nak membunuh. Dia pergi berburu dengan dengan ayah dia, dengan anak dia. Tahu-tahu dia tengok pergerakan dalam semut, dia tembak, tengok ayah dia yang kena. Tembak dengan senjata membunuh. Tapi dia tak ada niat nak membunuh. Itu kesalahan yang terpaksa, tuan-tuan. Yang tak sengaja. Jadi macam mana taubat si pembunuh ini? Taubat si pembunuh, tuan-tuan, dia ada 3 pihak yang dia kena layan. Yang pertama dengan Allah, dia kena taubat sungguh-sungguh, taubat nasuha dengan Allah. Adapun dengan waris darah si mati, yang si pembunuh ni dia kena mengadap keluarga ataupun waris darah si mati. Kena serah diri, tuan-tuan. Dia tak boleh senyap-senyap menyorok diri, tak boleh. Sebab ada hak manusia atas diri dia. Boleh faham, tuan-tuan? Maka dia kena serah diri kepada waris darah si mati dan mengaku kesalahan jenayah yang dia buat. Ketika itu keluarga si mati ada beberapa pilihan yang dia boleh ambil. 3 pilihan. Yang pertama, pilihan pertama, dia tegakkan hukuman qisas, bunuh balas. Boleh faham, tuan-tuan? Kamu yang bunuh bapak kami ya. Kamu tak tahu perasaan orang yang kehilangan bapak. Kamu pun ada anak Okey, kami nak anak kamu rasa apa yang kami rasa. Kami minta kamu ditegakkan hukuman qisas. Maka itu hak waris darah si mati. Cuma dalam perbincangan itu, tuan-tuan, kalau ada 9 orang, ada 10 orang waris darah, tiba-tiba seorang beri kemaafan, maka dia ambil kira yang seorang. Itu perbincangan dalam lah, tuan-tuan. Okey. Ataupun yang kedua, pilihan kedua, ada waris darah ni, dia boleh lepaskan, boleh maafkan, tak kenakan qisas, tapi kena bayar diat. Bayar harga nyawa. Berapa nilai harga nyawa kan? Kak? Ni mahal Kak. Yang itulah kalau pembunuhan sengaja, dia kena bayar 100 ekor unta. Unta apa tu? 30 ekor unta 3 tahun, 30 ekor unta 4 tahun, 40 ekor unta bunting. Penat, tuan-tuan. Berapa seekor unta? Entah, tuan-tuan, waktu 15 tahun di lembah pantai dulu, duk main dengan binatang-binatang raya. Korban ni, unta seekor masa tu dekat 7,000, tuan-tuan. Itu cerita 15 tahun lepas. Sekarang tak tahu berapa ribu. Berapa Pak Haji? Unta seekor. Mau 10-12 ribu rasanya. Kalau 100, katakan 10,000. 100, 1 juta. 1 juta. Kena bayar duit, diat, harga darah. Dan duit itu mesti dibayar serta-merta. Tak boleh penangguhan. Dan duit itu mesti daripada tanggungan si pembunuh. Tak boleh dibantu oleh orang lain. Habis nak cari duit mana 1 juta? Buat personal loan. Bank mana yang luluskan? Ni kerja pun tak ada nak buat personal loan. Berat. Boleh faham, tuan-tuan? Kumpullah simpati dari ahli keluarga dengan syarat duit tu atas tanggungan dia. Ini duit ni kamu kena bayar balik tahu? Kenalah, tuan-tuan. Janji nak hidup untuk peluang kedua. Yang tu harga darah semati kalau
pembunuhan sengaja. Pembunuhan hampir sengaja 100 ekor juga. Cuma dalam masa 3 tahun dia bayar. Dan keluarga si mati boleh bantu pembunuh ini untuk keluarga si pembunuh boleh membantu si pembunuh untuk bayar. Bukan atas tanggungan pembunuh itu saja. Begitu juga kesalahan yang tak sengaja tadi hampir sama dengan syibh bil amdi. Cuma dia ada kelainan. Unta 1 tahun, 2 tahun, 2 tahun betina, 2 tahun jantan, macam-macam. Nak ceritanya 100 ekor unta, kemudian kena bayar segera ataupun dalam masa 3 tahun. Tengok bentuk kesalahan. Okey. Itu pilihan kedua bagi pihak waris darah si mati. Dia boleh gugurkan qisas tapi dia minta diat. Ataupun kalau waris darah si mati ni baik telajar. Macam doktor apa? Sombak yang dari Thailand tu. Maafkan terus pembunuh anak dia. Yang tu dibenarkan dalam Islam, iaitulah dibagi keampunan. Bila orang tanya pada Dr. Sombak ni, macam mana tuan boleh buat lagi tu? Sebab dia kata ajaran agama. Salah satu daripada kemuliaan memberi maaf kepada orang ni, pahala di sisi Allah tidak ada had. Wa ya'fu an wa man afa fa'alallahi ajruh. Barang siapa yang memberi keampunan, pahalanya atas Allah. Allah nak bagi secara mana? Itu hak Allah Ta'ala berdasarkan kepayahan dia buat keputusan untuk beri kemaafan. Itu 3 pilihan yang diberikan kepada keluarga yang dibunuh. Iaitulah dia boleh ambil tindakan untuk qisas ataupun beri maaf tapi dengan diat, ataupun yang ketiga maafkan terus. Diat pun tak nak. Dia berurusan dengan Allah. Okey, ini pilihan kepada waris darah semati. Tinggal berapa lagi? Allah dia taubat. Waris darah dia mengadu, dia tak boleh menyorok diri, dia kena timbulkan dirinya kepada waris darah semati, kena mengaku kat situ. Yang ketiga, dengan orang yang dibunuh. Yang ni tak ada obat. Jadi Ibn Qayyim kata, hak ni si pembunuh kena buat bekalan awal, menggandakan amal kebaikan, kerana besok di padang mahsyar dia akan berhadap dengan mangsa yang dibunuh. Ketika itu Allah akan ambil kebaikan dia bawa kepada mangsa. Tak cukup, kejahatan mangsa ditempel pada dirinya. Maka untuk hadapi perkara ini, si pembunuh awal-awal lagi gandakan amalan. Kalau selama ini duduk di masjid 5 minit, tambah 5 hari tak balik-balik. Geram aku. Boleh faham tuan-tuan Itu gambaran taubat seorang pembunuh. Berat nanang tuan-tuan. Sebab itu bab ni tuan-tuan kita tak boleh kata Alhamdulillah kita tak ada kena mengena. Siapa boleh buat jaminan itu tuan-tuan? Sedangkan setan ini kerja tidak pernah ada MC, tidak pernah ada kerehatan. Tidak pernah ada masa tidur. Orang yang membunuh tu tuan-tuan, kalau kita ada peluang pergi wawancara dia, tanya dia, apa yang berlaku sebenarnya? Puak-puak ni giling kepala. Tak sangka tuan, benda nak jadi. Saya tak ada niat langsung. Kita akan dengar perkataan-perkataan itu. Tapi kenapa sampai ke berlaku, sampai over action begitu? Dia kerana hembusan setan dalam diri. Sebab itu perkara ni macam mana nak jaga tuan-tuan? Antaranya Islam suruh kita beramal dengan adab-adab Islam. Daripada awal lagi, beramal dengan adab Islam. Start dari bangun tidur sampai tidur balik. Dengan kita beramal dengan ayat-ayat Allah, dengan hadis-hadis, dengan doa-doa, dengan amalan-amalan kanan dan kiri. Itu salah satu daripada jagaan untuk kita memerdekakan diri daripada bisikan hawa nafsu dan juga iblis setan. Boleh faham tuan-tuan sekalian Ini kita masuk rumah, doa pun tak baca tuan-tuan. Pakai rompuh pintu begitu je. Dah mula masuk dalam rumah rasa bahang, rasa menyengat, rasa bengang. Tengok orang dalam rumah tu kecil aku rasa. Angkat tudung saji pun boleh jadi bahan bala macam-macam. Pasal apa? Tak jaga adab-adab tadi. Faham tuan-tuan? Tak kira lagi dengan situasi rumah tu,
Barang tu hutang, barang ni hutang. Hutang pasal apa? Pasal nak berbangga, nak takabur. Hai, macam-macam cerita tak selesai dalam masyarakat, dalam rumah tangga kita, tuan-tuan. Nampak tak, tuan-tuan? Sedangkan di sana ada godaan yang sangat-sangat membahaya dan sangat-sangat merisaukan kita sampai ke tahap pembunuhan tadi. Kan tengok yang berlaku di mana, di Johor ke mana, yang adik-beradik bunuh tu. Si kakak tu dia geramkan adik dia ambil pisau dia baling. Hari tu tuan-tuan dia baling tu tepat kena dekat ulu hati. Mati budak tu. Sama-sama balik sekolah kan. Tunggu mak dia ambil dalam keadaan panas, membahang, dah hilang sabar, masuk kereta, maki-memaki dalam kereta tuan-tuan. Katanya seorang di kalangan mereka tu ganjakkan kursi tempat duduk kot. Jadi yang belakang tu nak marah lah. Dah masing-masing duduk maki-maki sampai rumah, disambung balik gaduh dalam kereta tu. Si kakak tengok ada pisau kat tepi, dia ambil pisau, pak dia baling. Allah ya Rabbi, setan punya campur tangan tuan-tuan. Pak kena betul pada bahagian membunuh. Mati tuan-tuan. Ada kes ni, rasa macam tak selesai lagi perbicaraan kes ni. Waktu wartawan buat interview, mak dia, keluarga dia menangis, dengan wartawan pun menangis. Saya ingat saya kes ni. Baru je lagi pun dalam 2 tahun lepas. Allah. Benda-benda nak jadi tuan-tuan. Tentang campur tangan iblis setan. Kes setakat ni tuan-tuan ada apa-apa? Macam lebih dah saya ni hari ni. Oh, lebih 6 minit dah. Lepas tu nampak akak gelisah lain macam ni. Gurau guys. Aduh. Tak ada apa ni? Bagi. Ya. Salam dulu. Adakah sistem pelajaran kementerian pendidikan agama Islam contoh ni di sekolah aplikasi robot, di sekolah aplikasi bunuh, sekolah macam-macam kes bunyi. Apakah sistem ni ada ke dalam keseharian yang kita nak buat sekarang? Kita sebagai tenaga pelajar